Hai pemalas, so hari ini isteri pemalas cuba untuk kekal menjadi pemalas. Dari sebulan lepas aku dah plan dah nak lipat baju ni, tapi plan tu duduk dalam kepala je. Tangan ni macam ada fungsi untuk bercuti kan. So yang bakul baju depan mata ni pula dah macam bagi warning. Kalau kau tak lipat lagi, aku akan serang kau esok. Aku pun macam aku pandang dia pandang aku kan. Macam tu lah baju tu kan. So aku macam okay lah, aku berdamai lah dengan takdir kan. Tapi jangan salah faham lah, aku bukan rajin. Dalam hati aku ni dah membebel lah. Kenapa lah semua benda kena handle sendiri? Tak cukup lagi ke balas aku ni? Tangan pula macam autopilot, dia melipat slow-slow. So aku macam cakap dengan diri sendiri rajin juga aku ni kan. Tapi aku macam fikir, ke aku sebab rajin ni sebab kamera on. Kalau aku off camera ni confirm tak lipat lagi baju aku ni. So lipat, akhirnya habis juga. Banggalah juga dengan diri sendiri kan. Walaupun aku tahu rajin ni rare edition tau, tapi tak apa, hari ni aku sebagai isteri pemalas percaya kekalkan korang pemalas. So esok kita akan kembali menjadi pemalas normal kita pemalas, okay? So korang kalau nampak baju tu dah setinggi gunung, korang on je kamera, mesti auto. Tangan tu guarantee lah auto melipat, pap dah siap. So jangan malas-malas tiba.